Saya baru balik haji. Allah arahkan orang-orang yang buat haji semua pakai putih. Tak boleh warna lain. Siapa pun orang tu pakaian dia putih saja. Dia raja, dia menteri besar, dia sultan, dia presiden, pakaian kamu putih. Suasana haji ni kalut. Terutamanya pada hari Arafah. Habis je wukuf Arafah pukul 4 petang. Pukul 4.30, pukul 5 tu orang dah mula nak keluar dari kemah menuju ke Muzdalifah. Ramai orang berjalan kaki. Sedangkan suasana begitu panas. Kami duduk di kemah, alhamdulillah lah, Allah Ta'ala sponsor. Saya cakap macam tu, lalu ada orang sponsor lah. Iman Travel sponsor, duduk di kemah Arafah. Tilam dia tebal ni, sejuk, ada aircon banyak. Bila sampai waktu Zuhur, nak semayang di luar tak boleh. Sebab apa? Terlalu panas. Dia kalau panas Malaysia ni, kita semayang 5 minit boleh. Tapi dia panas, sangat panas. Pukul 5 petang, orang mula keluar dan berjalan kaki ratusan ribu orang. Berbelas-belas kilometer. Bila kita tengok, mereka ni mula galas beg apa semua, ambil air waktu tu. Kerajaan Saudi bekalkan air mineral yang banyak sampai tak habis lah dalam kemah. Diletakkan dalam peti ais, ada yang beku, mereka ambil yang beku tu kan, bawa. Saya kata, ni nak naik apa pergi? Jalan. Berjalan kaki ke Muzdalifah, jalan kaki. Kemudian ke Mina, jalan kaki. Kita pun bergerak esok pagi. Bergerak malam pukul 7.30 lebih kurang. Esok pagi pukul 7 baru sampai Mina. Mayat-mayat bergelimpangan di atas jalan. Ribuan yang mati. Saya ingat orang tidur. Bila berjalan tengok mayat yang pertama, tengok meninggal. Saya kata, ni kenapa tak angkat? Tanya polis, tanya ni kenapa tak ni? Berjalan lagi 3 meter, bukan 100 meter, 3 meter, mati pula tepi ni. Berjalan lagi 5 meter, mati pula lagi. Kita panggil ambulans, ketuk. Kita kata ada 3 orang. Dia kata ada 6 orang di belakang lagi. Tak sempat. Tak ada siapa angkat. Kesemua orang dalam keadaan sibuk, kesemua orang dalam keadaan letih. Termasuk kami waktu tu. Sebelum tu tak makan malam, kemudian tak sarapan, tak lena, terpaksa berjalan jauh juga. Pagi itulah, petang tu waktu panas tu tak berjalan pula. Orang tak tahu uji pagi tu je 3-4 km, 5 km. Kan? Berjalan. Dalam keadaan yang lapar, letih, tak tidur, berjalan jauh, tak ada siapa nak ambil untuk peduli dah mayat-mayat yang bergelimpangan tadi. Waktu tu saya teringat mahsyar. Apabila Nabi SAW sebut majoriti yang bangkit selepas ditiupkan sangkakala yang kedua, majoriti yang bangun ketika itu setelah tulang belulangnya terbentuk semula, Allah arahkan untuk tulang belulang itu bertemu dan bercantum di antara satu sama lain. Lalu tulang belulang itu membentuk dan bercantum di antara satu sama lain. Walaupun sebentuk di Afrika, walaupun sebentuk tulang itu di selatan, Allah akan sebutkan kepada makhluk-makhluk ini untuk dihidupkan semula dengan tiupan sangkakala yang kedua, iaitulah tiupan kehidupan. Bila bangun, majoriti dalam keadaan tidak ada seurat benang pun, kata Nabi SAW. Lalu kata Sayyidatuna Aisyah, ya Rasulullah, awayara rijalu auratan nisa. Kalau macam tu orang lelaki akan melihat aurat-aurat orang perempuan. Lalu kata Nabi SAW, ya Aisyah, likulli imri'in minhum yawma idin sya'nun yughnih. Hari itu adalah hari letih, hari itu adalah hari sibuk, hari itu adalah hari ketakutan. Tak ada siapa bahkan yang akan memandang ke kanan dan ke kiri untuk melihat, bersembang dan sebagainya, kata Rasulullah. Semua orang sibuk. Bila Nabi sebut semua orang sibuk, saya terfikir, sibuk macam mana? Sibuk sangat ke? Bila kita pergi haji, keadaan yang sedikit itu Allah Ta'ala nak tunjuk sibuk macam ni. Kamu lapar, kamu letih, semalam kamu tak tidur, daripada kemarin kamu lapar, macam itulah sibuk. Sehingga kamu membuatkan kamu tak mampu untuk menguruskan
jenazah ini, dan tak ada siapa yang angkat jenazah tu untuk masuk letak duduk dalam kemah elok-elok. Tak. Semua orang sangat letih ketika itu. Semua orang lapar ketika itu. Orang biar aja. Kemudian ambulan datang dan kutip ke semuanya lah. Ambil masa yang begitu panjang. Ada yang 4 jam, ada yang 9 jam, ada yang lebih, sehari semalam.